Saya Nur Fazliza Naim dan rakan saya Fakrul Afif, Muhammad Fazil, Lais Muhammad Zamri akan membentangkan tutorial yang pertama, iaitu teknologi dan media pengajaran. Jadi ini menu utama tajuk kami, iaitu konsep teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran, media pengajaran, feedback dan seterusnya. Jadi saya akan bentangkan bahagian yang pertama dahulu, iaitu konsep teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran. Jadi kita pergi kepada pengenalan konsep teknologi. Jadi apa yang ditulis di sini ialah teknologi adalah keupayaan dalam menggunakan pengetahuan, sama ada pengetahuan saintifik atau pengetahuan lain yang tersusun. Ada organized knowledge lah. Teknologi ni dia digunakan secara sistematik supaya amalan-amalan dalam pelaksanaan tugas tu dapat dicapai, maksudnya dalam pembelajaran dan pengajaran. Okey, jadi kita pergi kepada definisi teknologi pendidikan dan teknologi pengajaran. Teknologi pendidikan ni ialah gabungan manusia, peralatan, teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada pendidikan. Manakala teknologi pengajaran pula adalah satu bidang yang berusaha ke arah meningkatkan kualiti atau keberkesanan PDP. Jadi teknologi pendidikan seterusnya dia merupakan satu sistem yang meliputi alat dan bahan media dan organisasi yang digunakan secara terancang. Jadi teknologi pendidikan ni adalah pendidikan yang menggunakan alat lah dan bahan media seperti komputer, handphone, teknologi media yang kita dah tahulah dalam pembelajaran supaya proses PDP tu berkesan. Dan teknologi pengajaran dia ada dua konsep penting lah, iaitu yang pertama kekeliruan dengan teknologi pendidikan dan yang kedua konsep yang tidak statik. Jadi yang pertama, kekeliruan dengan teknologi pendidikan ni dia seperti memberi penekanan kepada perkara yang berhubung dengan PDP, bukannya aspek pendidikan. Itu konsep teknologi pengajaran lah yang penting, yang perlu tahu. Dan konsep yang tidak statik pula, kalau disebut di sini dia maksud dan istilah teknologi pengajaran sentiasa berubah. Jadi teknologi ni seperti pembentang pertama tadi sebut, dia tidak samalah. Ada satu masa teknologi itu lebih kepada kertas, buku, dan sehingga zaman sekarang lebih kepada penggunaan media, komputer dan sebagainya. Dan seterusnya kita pergi kepada domain teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran 1977. Jadi domain teknologi dalam PDP ni dia satu proses yang kompleks dan bersepadulah dan melibatkan manusia, prosedur dan alatan seperti kita tahu murid, guru dan juga bahan-bahan teknologi yang digunakan dalam kelas sewaktu sesi pengajaran. Dan ia dilakukan sebagai menganalisis masalah seperti proses pembelajaran itulah. Apa yang kita belajar, bagaimana cara penyelesaian guru terhadap murid, murid terhadap guru, perkaitan tersebut. Dan kemudian ia proses belajar yang bermatlamat dan terkawal. Jadi apa matlamat di akhir sesi pembelajaran tersebut? Dan ia ada 3 domain, iaitu pertama pengurusan pengajaran, kedua pengembangan pengajaran dan yang ketiga sumber pembelajaran. Dan seterusnya ialah domain teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran 1994. Kalau lihat di sini, ia adalah satu teori dan amalan tentang mereka bentuk, membangun, mengguna dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran. Dan ia juga terdapat 5 domain utama lah di dalamnya. Kalau kita tengok sini, domain pertama ialah reka bentuk. Jadi apa yang kita tahu dalam
domain reka bentuk ni, ia adalah satu proses sistematik lah untuk merancang dan menentukan ciri-ciri serta keperluan dalam PDP. Apa keperluan dalam proses pembelajaran dan pengajaran lah. Dan seterusnya ialah domain pengembangan ataupun ada satu lagi iaitu pembangunan. Disebut juga pembangunan. Ia adalah proses pembinaan produk atau bahan yang daripada hasil terjemahan yang spesifik lah daripada domain reka bentuk. Dan yang ketiga ialah domain penggunaan. Jadi domain penggunaan ni dia ada merupakan satu pengaplikasian kaedah dan model pembelajaran. Jadi dia merangkumi kepada sumber PDP dan juga persekitaran pembelajaran itu sendiri. Dan yang keempat ialah domain pengurusan. Jadi domain pengurusan ni dia merupakan satu bidang yang bertanggungjawab untuk membuat perancangan, penyusunan dan penyelarasan lah bagi memastikan proses PDP dalam kelas tu dapat dilaksanakan dengan sistematik. Sebab kalau kita tengok pengurusan dalam setiap sesi pembelajaran dan pengajaran mesti ada satu pengurusan yang sistematik lah oleh guru dan murid-murid juga supaya berjalan dengan lancar apa yang akan kita belajar dan terima daripada proses tersebut. Dan yang kelima ialah domain penilaian. Jadi ia adalah satu proses untuk melihat keberkesanan keseluruhan proses PDP tu. Jadi maksudnya penilaian tu apa yang murid-murid dapat daripada sesi PDP yang telah dijalankan. Okey, jadi kita pergi kepada prinsip teknologi pendidikan. Kalau kita tengok prinsip teknologi pendidikan ni, ia tidak bergantung kepada satu jenis media. Dia akan menggunakan banyak media yang lain, bukan hanya satu komputer saja. Kita ada buku, ada kertas dan dalam teknologi teknologi maklumat juga sekarang banyak aplikasi yang boleh digunakan macam Schoology lah, salah satu contoh. Dan kemudian ia perlulah sesuai dengan kaedah pengajaran. Sesuai atau tidak, seperti subjek sejarah, subjek pendidikan Islam, apa kaedah pengajaran yang sesuai diterapkan dalam proses PDP itu sendiri daripada teknologi yang digunakan itu. Dan kemudian ia perlulah mengikut peringkat perkembangan PDP. Jadi peringkat perkembangan seperti tahap-tahap murid itu sendirilah. Murid yang tahun 1 apa yang perlu, peringkat yang perlu digunakan, dan murid tahun 6 macam mana pula. Dan seterusnya topik, objektif PDP dan keadaan di tempat mengajar itu prinsip itu perlulah diterapkan. Seperti macam kita tahu kawasan bandar, bagaimana keadaan tempat pembelajaran itu sendiri, kelas itu sendiri. Kalau di kawasan luar bandar bagaimana pula, apa yang sesuai digunakan. Guru perlulah menggunakan teknologi pendidikan yang bersesuaian dengan keadaan tempat itu sendiri. Dan seterusnya sesuai dengan topik. Topik yang diajar perlulah sesuai, digunakan teknologi yang sesuai lah dengan topik yang diajar itu. Dan kemudian perlu mengikut keupayaan dan gaya belajar murid. Jadi setiap murid ni tidak sama. Dia tahap kemampuan mereka tidak sama. Jadi teknologi pendidikan yang digunakan tu perlu mengikut murid, bukannya murid mengikut guru ataupun teknologi yang tidak sesuai lah. Dan kemudian pengguna ataupun guru lah dan murid perlu tahu apa kandungan isi media tu sendiri, apa yang digunakan semasa proses PDP tu. Sebab ia tidak boleh digunakan macam sebarangan lah. Perlu tahu supaya proses PDP tu berjalan dengan lancar dan penerimaan maklumat tu pun berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, ia dipilih secara objektif dan bukan maksudnya di sini guru tak boleh pilih teknologi pendidikan yang nak digunakan dalam PDP tu ikut selera mereka saja. Perlu tengok kepada murid dan perlu fikir dengan logik. Okey, dan
Seterusnya, peranan dan kepentingan teknologi dalam PDP ni. Apa peranan dan kepentingannya ialah ia akan menggalakkan proses pembelajaran kendiri. Seterusnya, akan meningkatkan keberkesanan belajar lah, dalam diri murid. Dan ketiga, ia akan memberikan peluang kepada semua orang untuk belajar kerana teknologi ni tidak terhad. Dan seterusnya, akan lebih meningkatkan motivasi murid lah, sebab dengan ada teknologi ni murid dapat explore lagi dan guru pun tidak macam terhad kepada satu perkara saja. Dan seterusnya, pembelajaran juga menghiburkan dan sesi pembelajaran dalam kelas pun akan lebih aktif lah. Maksudnya tidak ada guru tu hanya memberikan maklumat kepada murid saja, tapi murid pun boleh respon dan boleh berinteraksi dengan guru lebih aktif. Dan guru dapat mempelbagaikan kaedah mengajar mereka, bukan hanya tulis di papan hitam dan bagi kerja sekolah saja. Boleh gunakan banyak alternatif lain. Okey, baiklah. Kita akan pergi kepada topik kedua, iaitu media pengajaran. Jadi konsep media pengajaran. Seperti kumpulan pertama daftaran tadi, konsep media ni bermaksud perantara yang lebih merujuk kepada guru dan pelajar. Ia adalah perantara lah yang digunakan guru untuk mengajar murid dan murid untuk belajar. Dan ia juga adalah alat. Jadi ia alat yang biasa digunakan lah untuk buat perkara-perkara yang kompleks. Macam kita boleh explore banyak perkara yang baru. Murid boleh belajar perkara baru, guru boleh dedahkan kepada murid dan seterusnya. Jadi, media pengajaran. Apa yang kita boleh tahu tentang media pengajaran ni ialah ia menyalurkan mesej daripada penghantar kepada penerima, iaitu guru kepada murid, murid kepada guru, mana-mana pun boleh, dan akan mendorong dan merangsang fikiran, perasaan, perhatian dan minat penerima, yang kita boleh kata guru kepada murid lah. Jadi kalau kita tengok di sini, media yang digunakan macam contohnya penghantar, iaitu guru. Apabila guru menggunakan media dalam proses PDP, jadi maklumat tu akan guru akan merumuskan, lepas tu mengekut dan hantar mesej tu. Jadi mesej tu akan diterima oleh penerima, iaitu murid. Jadi apabila murid dapat menerima maklumat tersebut, mereka akan rekod lah, maksudnya mereka akan ingat perkara tersebut. Yang kita boleh katakan, ia menggunakan media. Media tu membantu murid untuk memahami sesi proses PDP dengan lebih baik. Sekarang saya serahkan kepada Fakrul. Okey, sekarang berkenaan dengan peranan media dalam pengajaran dan kelebihannya. Jadi yang pertamanya, media ni dia menjadi pembantu dan pengganti kepada guru. Maksudnya guru menggunakan media ni bagi memudahkan urusan dia mengajar untuk menyampaikan maklumat, dan kemudian mengatasi batasan ruang, waktu dan panca indera. Seperti yang kita tahu, macam kalau untuk satu-satu subjek macam sejarah, macam kita perlu tahu tentang apa lokasi-lokasi tempat bersejarah ke apa. Jadi dari situ kemungkinan ada kekangan yang tak dapat yang berlaku, macam tak boleh nak pergi ke tempat berkenaan. Jadi dengan bantuan media, kita boleh tunjukkan lokasi tempat-tempat bersejarah berkenaan. Contohnya macam guna Google Earth, Google Map semua tu. Jadi dari situ kita macam boleh letakkan dia punya longitude dan latitude dan menunjukkan lokasi sebenar tempat. Contoh tapak ekskavasi, contohnya di dulu-dulu. Jadi seterusnya, memperjelaskan penyampaian mesej. Jadi media ni dia memperjelaskan penyampaian mesej. Contohnya kalau macam kita cikgu cakap saja, mungkin murid tak faham. Jadi dengan bantuan media, contohnya grafik. Contoh grafik, dalam grafik tu kita terang sambil kita tunjuk pada grafik. Jadi
murid akan menjadi lebih faham kerana dengan bantuan grafik tersebut daya ingatan dia akan lebih berkembang dan mudah untuk ingat. Dan seterusnya kaitan dengan pendidikan jarak jauh. Ini macam pembelajaran, contohnya untuk kita macam sekarang ni dekat U lah, kiranya sambil kerja tapi nak belajar, sambung belajar. Jadi media ni boleh digunakan untuk kita lakukan sesi pengajaran dari jarak jauh guna telekonferensi contohnya. Jadi guru hanya perlu duduk ni, contoh duduk di sini, muridnya mungkin berada di warta-warta negeri, tapi pengajaran melalui telekonferensi. Jadi pengajaran itu masih boleh berlaku. Kemudian pendidikan khas. Kita tahu pendidikan khas ni mereka memerlukan kaedah pengajaran yang lain daripada pelajar yang biasa. Sebab mungkin pengajaran yang biasa ni budak pendidikan khas ni dia tak akan faham. Jadi gunakan media, pelajar ni mungkin akan merangsang dia untuk lebih faham dengan lebih mudah. Sebab dia perlukan ciri-ciri pendidikan yang tertentu bagi pelajar-pelajar pendidikan khas ni. Dan pengalaman berasaskan projek. Jadi media ni dia membantu murid untuk melaksanakan pembelajaran secara berasaskan projek. Contohnya membuat aktiviti macam kena buat pembentangan ke apa, guna media. Jadi dari situ pelajar sendiri melaksanakan projek dan melalui hubungan dengan media. Ini adalah kod pengalaman Dale, iaitu kesan media dalam PDP. Terdapat 3 peringkat, iaitu pertama persimpulan, pemerhatian dan yang ketiga pelibatan. Jadi di peringkat persimpulan adalah berkaitan dengan simbol verbal, huruf, visual dan rakaman audio. Untuk pemerhatian pula, dari segi video, bahan pameran, lawatan dan demonstrasi. Jadi pemerhatian ni apa yang murid itu belajar melalui pemerhatian. Dan contohnya seperti itulah, tentang video, kita belajar tentang nak tengok apa peristiwa sejarah, peristiwa Laungan Merdeka tahun 1957. Jadi melalui video, itu melalui pemerhatian. Dan seterusnya melalui penglibatan, peringkat pelibatan, iaitu murid itu sendiri melibatkan diri untuk belajar. Contohnya melalui lakonan dan drama, simulasi hipotetikal dan mengalami sendiri. Jadi contoh lakonan dan drama ni contoh macam kita nak tahu apa peristiwa zaman Jepun tu berlaku, boleh buat lakonan drama bagaimana orang Jepun tu masuk ke tanah Melayu. Itulah contoh. Jadi ini adalah 3 peringkat kesan media dalam PDP melalui media. Okey, seterusnya berkaitan dengan media, jenis-jenis media dalam pengajaran. Okey. Pertama, media tayang kaku. Media tayang kaku ni adalah teknologi yang menggunakan apa? Kita pancar, contohnya OHP, slide, microfilm. Contoh macam slide ni. Ni adalah media tayang kaku. Kemudian media tayang bergerak. Media tayang bergerak ni dia lebih menarik sikit, mudah dan menghidupkan suasana PDP. Sebab apa? Sebab dia macam kita boleh lihat video semua. Itu adalah okey. Itu adalah contoh media tayang bergerak. Dan sebenarnya gambar kaku. Gambar kaku ni ada dia memudahkan untuk mengingat fakta dan menimbas kembali. Contohnya gambar foto kad imbasan dan postcard. Nak ingat tentang apa peristiwa-peristiwa tertentu, ada gambar-gambar yang tertentu. Jadi bila dia ingat gambar tu, dia akan secara automatik dia boleh teringat akan satu peristiwa. Itu adalah kelebihan media gambar kaku. Dan bahan grafik. Bahan grafik ni dia akan memudahkan fakta lebih mudah difahami, dianalisis dan efektif. Contohnya lukisan, poster, kartun dan carta. Contohnya macam kartun. Ada dulu di masa kita sekolah menengah, ada subjek sejarah, dia buat komik kartun tentang sejarah. Kiranya baca tentang menarik lah, sebab komik kan, siapa tak suka. Dia menarik baca macam kita tengok kartun dekat TV. Lebih kurang tu lah. Kiranya bila tengok benda tu, kita akan lebih ingat tentang fakta-fakta yang berlaku.
Kemudian bahan pameran 3D. Bahan pameran 3D ni dia hampir menyamai objek sebenar. Contohnya model, boneka, diorama dan puppet. Macam diorama, contoh yang lagi diorama. Diorama ni lagi macam boleh gambarkan situasi sebenar. Contohnya macam kalau sejarah zaman prasejarah lah kira. Zaman prasejarah tu kita buat diorama. Dia punya kehidupan di gua, kehidupan dia tangkap ikan putih, buah-buahan di hutan. Itu contoh. Jadi dia hampir menyamai objek sebenar. Kemudian media papan pameran untuk mempamerkan maklumat. Okey. Dia untuk pamerkan maklumat, contohnya papan kapur, papan putih, papan flannel dan papan buletin. Kira macam tu papan putih untuk kita sampaikan maklumat, paparkan maklumat, apa-apa saja jenis maklumat. Kemudian media cetak. Media cetak ni macam biasalah, buku teks, surat khabar, majalah dan sebagainya. Apa-apa saja yang print lah. Okey. Kemudian media audio. Audio ni biasa boleh kedengaran, muzik, kaset, cakrawala dan sebagainya. Jadi audio ni kelebihannya kita boleh main berulang kali lah, sama lah macam video. Okey, ni video berkenaan dengan papan flannel. Apa penggunaan papan flannel untuk pengajaran sains? Hi from Colorado, it's Library Andy, and today I have a flannel board of how to grow a seed. Here is our seed. Now this is not based on any particular book or song, so you can do it however works best for your group. It helps to start by talking a little bit about what seeds need to grow. They need rain and sunshine and time. If you want to make it more fun, the kids can help by making rain and sunshine and showing time. So, after some of all of those, your seed will start to sprout. But it's still just a teeny little sprout, so it needs more rain, sunshine, and time, so that it can start to grow some leaves. Once it gets a little more rain, sunshine, and time, you'll have a tall and beautiful flower stalk. But to grow into a beautiful flower, it is going to need just a little bit more, you guessed it, rain, sunshine, and time. Hey look, you and your story time group have just grown a beautiful flower. This is from your spring story times and garden story times, and it goes especially well with books like The Caring Tree. Thanks, bye! Okey, jadi daripada video ni kita lihat penggunaan papan flannel. Macam mana dia nak terangkan daripada benih nak jadi pokok guna hujan matahari. Itulah contohnya. Kiranya dengan menggunakan papan flannel kita boleh menceritakan tentang kronologi dan sebagainya. Kiranya berperingkat. Itu antara kelebihan penggunaan papan flannel. Jadi, apa kriteria pemilihan media pengajaran? Okey, terdapat 4 perkara utama yang perlu diteliti sebelum kita memilih media pengajaran. Yang pertama, objektif pelajaran. Media yang kita pilih itu mestilah berkait rapat dengan pelajaran yang kita akan buat pada hari itu. Jadi, contohnya pengajaran fonetik menggunakan media audio. Contohnya macam dapat nak ajar, katalah nak dengarkan ayat-ayat Al-Quran, guna audio. Nak ajar sebutan, boleh guna audio. Itu contohnya. Pilih media berkaitan dengan objektif pelajaran yang kita nak pada hari tersebut. Kemudian pelaksanaannya, kita perlu mempertimbangkan keupayaan dan memperoleh media dan menggunakan secara optimum. Kita nak buat benda tu, kita kena tengoklah kemampuan kita. Macam pelaksanaan tu, boleh tak kita guna media yang kita perlukan tu. Contoh kalau macam tak ada, contoh macam nak guna, contohlah nak guna LCD, tapi tak ada LCD. Jangan kita mesti nak guna LCD ke, walaupun kita dah tahu benda tu tak ada. So kita cari media lain untuk digunakan. Seterusnya, gaya pembelajaran murid. Gaya pembelajaran murid, macam tadi, macam prinsip teknologi pendidikan tadi, kita perlu pilih media tu berdasarkan murid, bukan murid tu yang kena ikut kita. Jadi kita pilih yang berdasarkan sesuai dengan gaya pembelajaran murid. Sebab media yang dapat memenuhi multiple intelligence murid ni akan menjadikan pembelajaran itu lebih menarik. Sebab kadang ada pelajar yang visual, perlukan gambar dan kartun. Orang audio
perlukan dengar suara-suara macam tu. Dan yang kinestetik, orang yang kinestetik ni pula macam perlu buat aktiviti, buat bahan 3D dan sebagainya. Itu contohnya. Kalau kita pilih media kita berdasarkan gaya pembelajaran murid dan seterusnya kaedah pengajaran. Media yang menepati cara penyampaian, misalnya seluruh kelas, penglibatan setiap murid dan jarak jauh. Maksudnya media yang kita pilih tu mesti bersesuaian dengan kaedah pengajaran kita. Contohnya pada hari tersebut kita nak buat pengajaran tu untuk seluruh kelas. Jadi antara media contohnya boleh guna slide. Tapi kalau macam cara kaedah pengajaran kita tu kita nak bagi ke setiap murid. Jadi boleh juga guna kertas. Tu teknologi menggunakan kertas. Makanya untuk setiap murid tu buat masing-masing. Tu ikut fokus masing-masing. Tu. Okey, seterusnya selesai pada media pengajaran akan pergi kepada konsep Technological Pedagogical Content Knowledge, TPEC. Okey, TPEC secara ringkasnya adalah integrasi antara content knowledge, pedagogical knowledge, technological knowledge, pedagogical content knowledge, technological content knowledge dan technological pedagogical knowledge. Okey, ringkasnya sikit. Okey, jadi berpandukan raja ni, yang ni lah raja untuk memudahkan kita faham tentang konsep TPEC ni. Jadi content knowledge ni adalah pengetahuan guru tu sendiri. Pengetahuan dia tentang benda yang dia nak ajar. Okey, itu content. Apa yang dia tahu untuk dia sampaikan kepada pelajar. Dan kemudian pedagogical knowledge, PK. Yang ni kaedah pedagogi, kaedah pengajaran yang dia akan guna, yang dia tahu untuk guna untuk dia ajar kepada murid, tu pedagogical knowledge. Dan seterusnya technological knowledge, pengetahuan tentang teknologi. Teknologi apa yang dia tahu guna dan apa yang dia boleh ajar kepada budak menggunakan teknologi yang dia tahu tersebut. Kemudian integrasi antara CK dan PK, iaitu menjadi pedagogical content knowledge. Dengan pengetahuan yang dia ada dan pengetahuan tentang cara pengajaran dia ada tu, macam mana dia nak gabungkan dan dia mengajar dalam kelas. Kiranya dengan pengetahuan pedagogi dan pengetahuan yang dia ada, dia guna tu untuk ajar di dalam kelas. Sama juga dengan technological content knowledge, pengetahuan tentang teknologi yang ada dan pengetahuan yang sedia ada, dia digunakan untuk memudahkan dia mengajar. Contohnya macam dia guna komputer, dia tahu tentang komputer, kemudian dia nak ajar tentang subjek sejarah, contohnya macam subjek kemerdekaan apa. Jadi dia gunakan teknologi komputer untuk mengajar pengetahuan dia tentang subjek kemerdekaan. Kemudian pandu pula kepada technological pedagogical knowledge, TPK, integrasi antara teknologi dan pedagogi. Jadi pengetahuan dia tentang pedagogi, cara dia nak mengajar, dia tahu cara nak mengajar murid, dan dia guna pengetahuan dia tentang teknologi untuk memudahkan dia untuk mengajar murid. Jadi integrasi antara semua tu akan menjadi pada technological pedagogical content knowledge. Dia pengetahuan dia, pedagogi dia dan teknologi. Semua ni dia satukan untuk memudahkan sesi pengajaran dia di dalam kelas. Jadi secara ringkasnya pengetahuan tentang teknologi yang digunakan bersama dengan pedagogi untuk mengajar pengetahuan kepada murid. Jadi kesimpulannya, teknologi pendidikan adalah satu sistem yang meliputi alat dan bahan media, organisasi yang digunakan secara terancang bagi menghasilkan kecekapan dalam pengajaran dan keberkesanan dalam pembelajaran. Kiranya teknologi ini dia memudahkan kita guru untuk mengajar dan memudahkan murid untuk faham apa yang diajar. Okay, ini adalah rujukan yang digunakan untuk buat slide. Okay. Kepada soalan.